Macam mana nyamuk Aedes ni boleh datang dari Brazil ke Malaysia? Hai, saya Dr. Nyamuk atau lebih dikenali sebagai Dr. Moss. Macam mana nyamuk Aedes ni dia boleh datang dari Brazil ke Malaysia? Itulah pada masa dulunya ketika getah-getah kepingan getah itu dibawa ke Malaysia dari Brazil. Oleh kerana sifat telur Aedes ni yang boleh tahan kering. Semasa dia di Brazil ni, kan kepingan getah itu, bila kita buat kepingan getah dan kita buang di luar tu, dia bukan lurus. Dia ada takungan air di atasnya. Dan nyamuk Aedes boleh bertelur di atasnya. Apabila dia tidak menetas kerana kekeringan selepas bertelur, dan kepingan getah itu dibawa ke Malaysia. Dan keadaan yang sama, dia juga dibuang di luar. Dan dia berpeluang untuk menakung air apabila masuk ke musim hujan. Sifat yang paling unik spesies nyamuk Aedes ni, apabila terdapat air hujan ni, dia akan menetas dengan cepat dan membesar dengan cepat. Itulah asal usulnya. Macam mana nyamuk Aedes ni boleh datang dari Brazil ke Malaysia. Bukan dia terbang kan, melalui telurnya. Kalau anda rasa video ni berguna, datanglah komen, like dan kongsikan video ni.